Astaghfirullahalazim. Kita baru je lepas kasidah. Kongsi apa? Mami rasalah kan. Alawiyah tu, dia nak jodohkan ustaz tu dengan Kasih. Kasih anak BFF dia tu. Mana Mami tahu? Alah, masa lepas kasidah tu kan ada jamu makan kan. Patutnya Muslimat kan duduk dekat bawah. Lepas tu dia cakap, tak apa biar Kasih duduk dekat situ. Lepas tu Mami cakap lah, tak boleh. Muslimat mana boleh campur dengan Muslimin. Kan, kata tak apa. Kasih tu bakal menantu saya, biar dia duduk dekat situ. Dia cakap macam tu. Jadi Mami tak pastilah dia bergurau ke, cakap betul-betul ke. Faham tak? Ya Aisyah. Ya Aisyah, janganlah sedih. Alah, diorang belum kahwin pun. Masih ada chance lagi. Nak Mami bagi tips? Nak? Dengar juga tau. Bila kita suka anak dia, kita kenalah pandai ambil hati maknya. Ambil hati mak dia. Faham? Bagus. Ambil hati mak dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mi? Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ni kenapa lewat sangat balik ni? Dah pukul 8.30 pagi. Tadi biasalah imam tu ajak bersembang lah apalah. Sembang pasal ni program Habib nak datang tu. Oh. Li tak ngantuk ke tadi? Iman dah semakin kuat. Masya Allah. Jas, macam mana program semalam? Okey? Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya okey. Cuma Jas rasa qasidah tu lepas ni tak payah buat lah Umi. Lagipun 15 minit dah habis macam tu je. Baik kita buat dengan pengisian ilmu. Baik. Kalau buat maulid pun bagus. Okey apa? Sedaplah qasidah tu bang. Dia sedap telinga mendengar, apatah lagi mata yang memandang. Sebab itulah tak payah buat sebab macam ni. Tak nak jadi macam ni. Ada maksud lain, ada benda lain yang dia nak tengok. Lebih baik tak payah buat ni. Aish, abang ni pun. Iman Li tak adalah setinggi abang. Tapi bila dah ada sesuatu yang cantik dan menarik di depan mata kita, takkanlah kita tak pandang. Betul tak Umi? Betul. Setuju. Umi pun. Allahu Akbar. Good morning, Mama. Morning. Kasih pergi dulu Bye. Hari ni balik tak? Mama, kelas kan dah start. Asyik suruh balik aja.